Nak tahu kenapa YouTube ni jadi lubuk duit zaman sekarang? Setiap minit ada lebih 500 jam video baru yang dimuat naik ke YouTube. Dan setiap hari, YouTube tonton lebih 1 bilion jam video dari seluruh dunia. Sekarang ni, YouTube dah jadi platform kerja bukan sekadar hiburan. Contoh, Alif Irfan, antara YouTuber Malaysia paling tinggi pendapatan dengan lebih 5.9 juta subscriber dan estimated income 5 hingga 6 angka sebulan. Isaac Osman, video santai tapi views cecah jutaan. Sugu Pavitra, bermula dari dapur kecil je, sekarang jadi ikon YouTube Malaysia. Tapi bukan yang famous je boleh buat duit. Ada orang buat channel suara AI cerita seram, tapi income dolar Amerika. Ada yang buat video ASMR sapu meja, dapat sponsorship dari brand luar negara. Dan paling gila, ada orang upload bunyi hujan 10 jam non-stop, letak gambar kabur sikit, suara tak ada. Dan channel tu jana ribuan dolar Amerika sebulan. Sebab apa? View konsisten, content evergreen, dan orang guna untuk tidur setiap malam. YouTube ni dah jadi macam emas digital. Masalahnya sekarang, ramai orang duduk atas lombong emas tapi tak pernah gali. So soalan dia sekarang bukan boleh ke buat duit dari YouTube, tapi jalan mana yang paling sesuai dengan hidup kau sekarang? Kau boleh buat duit dari YouTube dengan banyak cara. Hari ni aku nak tunjuk 4 jalan utama. Tapi bukan semua cara sesuai dengan kau. Kau boleh pilih ikut minat, masa dan gaya hidup kau. Okey, jom kita mula. Satu video YouTube boleh jadi 4 jenis mesin duit. Tapi kau tak perlu guna semua sekali. Pick satu, yang paling ngam dengan kau. Lepas ni, aku breakdown satu-satu. Pertama, YouTube Partner Program aka AdSense. Aku pernah jumpa seorang budak, umur baru 19. Dia pemalu gila, tak berani nak tunjuk muka. Tapi dia minat motivasi, suka baca buku self-help. So dia ambil keputusan untuk buat channel YouTube. Pakai suara AI dari 11 Labs, footage simple. Dan setiap minggu dia baca balik quote yang bagi semangat. Kalau kau nak try 11 Labs, aku ada letak link affiliate kat bawah video ni. Boleh guna free version dulu untuk test suara. Kalau power, baru upgrade. Lepas 6 bulan, satu video dia pasal bangkit lepas gagal SPM tiba-tiba viral. Tapi yang best, video lain pun ikut naik. Hari ni, dia tak viral macam artis, tapi channel dia bagi income pasif RM1,200 sebulan. So inilah jalan pertama, YouTube Partner Program atau orang biasa sebut AdSense. Ni jalan paling ramai orang aim sebab YouTube bayar kau bila orang tonton iklan dalam video kau. Tapi, bukan tekan upload terus dapat duit. Kau kena capai 1,000 subscribers dan 4,000 jam tontonan. Tips penting, buat video yang orang nak cari. Evergreen, bukan trending seminggu. Fokus watch time. Buat playlist. Paling penting sekali ialah konsisten. Satu channel motivasi. Guna footage cinematic dari Pexels atau Canva, letak quote motivasi yang relatable dan hasilkan video lebih 5 minit. Upload seminggu sekali dan semua video dia dalam niche yang sama. Itu kuncinya. Fokus, konsisten dan content evergreen. Kalau kau rajin dan tahu main game dia, jalan ni boleh jadi sumber income paling stabil. Kau buat sekali, video tu jalan sendiri. Hari-hari ada view, hari-hari ada iklan. Lagi banyak video kau ada, lagi besar peluang, macam ladang. Satu video, satu pokok duit. Lepas setahun, ladang tu boleh jadi kebun penuh hasil. Jalan kedua, affiliate marketing. Tak perlu tunggu 1,000 subs pun. Kau boleh mula dari video pertama. Daftar Shopee Affiliate, Involve Asia atau Amazon. Aku sendiri guna Involve Asia untuk promote link produk. Kalau kau nak try juga, aku ada letak link pendaftaran kat bawah. Buat review produk atau tunjuk cara guna tools. Letak link bawah video. Orang klik dan beli, kau dapat komisen. Semudah tu. Buat satu simple YouTube channel. Contoh, channel review barang Shopee bawah RM10. Suara generate dari 11 Lab, tapi view masuk dan link tu convert. Tips, guna tajuk barang murah tapi power. Thumbnail letak harga besar-besar dan bagi reason kenapa orang perlu klik. Kalau kau nak tengok real life example, tengok channel @MonaLizami. Dia review produk tech, dari gadget budget sampai ke setup high end. Setiap video dia ada link affiliate yang orang boleh klik kalau berminat nak beli barang tu. Konten dia simple, fokus pada function barang dan terus kepada point. Walaupun dia bukan channel billion view, tapi setiap video dia konsisten dan sebab tu dia boleh buat duit dari Shopee Affiliate and Brand Partnership. Affiliate marketing dalam YouTube ni bukan pasal banyak bercakap, tapi pasal strategi. Kau tarik minat, bagi reason dan bagi jalan. Biar orang rasa, aku pun nak beli tanpa kau suruh pun. Strategi tu bermula dari benda simple. Tajuk yang buat orang klik, thumbnail yang buat orang berhenti scroll dan review yang jujur tapi bersahaja. Kau tak perlu skrip fancy. Kau cuma kena faham masalah orang dan bagi dia penyelesaian dalam masa 60 saat. Lagi power kalau kau faham psikologi user. Contoh, orang cari barang organizer. Maksudnya dia suka rumah kemas. Jadi bila kau review bekas lipat Shopee, kau boleh cakap, kalau rumah kau bersepah, ni barang wajib ada. Simple, tapi deep. Jalan ketiga, jual produk sendiri. Apa maksud jual produk sendiri? Ini maksudnya kau cipta satu benda, sama ada digital atau fizikal, dan kau sendiri yang jual. Tak perlu bergantung pada komisen macam affiliate. Untung semua masuk poket sendiri. Dan dalam dunia YouTube, produk paling senang nak jual adalah produk digital. Sebab tak perlu post, tak perlu pegang stok dan boleh hantar automatik. Contoh produk digital, buat e-book.
Contoh, checklist rumah pertama, 30 idea konten TikTok. Dekat link bawah aku ada buat contoh ebook. Boleh check, free je. Create template untuk Canva, Notion, Excel dan PowerPoint. Kau buat template ni sekali je dan jual berulang kali. Video kelas. Contoh kau ada skill spesifik macam edit video, design resume, main gitar. Buat video simple dan boleh ajak subscribe join kelas. Yang best, semua benda ni kau boleh cipta sekali dan jual berkali-kali. Kos dia rendah tapi untung tinggi. Kau pandai melukis, rakam proses lukisan, buat ebook asas melukis, jual template brush atau line art. Orang yang minat seni akan beli sebab kau mudahkan kerja mereka. Main gitar waktu lapang, rakam tutorial lagu mudah, jual tab chords versi beginner atau buat kelas video untuk 5 lagu pertama. Ada orang buat channel khas ajar cara lipat baju cepat, cara stretch cadar dengan betul. Dan view masuk 1000 sebab benda tu simple, tapi semua orang nak tahu. Dan semua video tu tak perlu kamera mahal pun. Kau boleh shoot dengan phone edit basic je. Yang penting angle okey, audio jelas dan konten jujur. Produk digital ni menarik sebab dia tiada kos ulangan. Kau buat sekali, boleh jual berkali-kali. Macam goreng nugget tapi tak pernah habis stok. Dan kalau pandai susun sistem, kau boleh automate semua. Orang beli, sistem hantar sendiri. Kau tinggal collect income. Jalan keempat, sponsorship. Cerita real. Ada seorang lelaki dari Australia. Nama dia Casey Neistat. Dulu dia buat video travel sendiri. Satu hari dia ditaja oleh Nike untuk buat satu iklan. Tapi apa dia buat? Dia ambil semua bajet tu dan travel serata dunia dengan kawan dia. Tanpa ikut skrip yang diberi. Nike pada awalnya anggap dia langgar perjanjian. Tapi bila dia upload video tu, meletup. View berjuta, orang suka. Akhirnya Nike sendiri akui. Itu antara kempen paling berkesan yang pernah mereka buat. Kenapa? Sebab audience boleh rasa authenticity. Video tu bukan review palsu tapi cerita real. Dan itulah kekuatan influencer yang faham storytelling. Dan ini juga sebab kenapa sponsor suka channel YouTube yang ada vibe tersendiri. Diorang nak bekerjasama dengan creator yang tahu cara connect dengan penonton, bukan sekadar baca skrip. Sama macam contoh Casey tadi, brand mungkin bagi guideline, tapi konten yang jujur dan original, tu yang sebenarnya create impact dan result. Bila channel kau dah ada audience, brand akan datang. Kadang kau tak cari pun, tiba-tiba masuk email. Sebelum ke arah ni, macam mana kau nak tahu channel dah ready untuk sponsorship? 3 checklist ni korang kena capai dulu. Sebab yang ni penting. Niche jelas, maksudnya konten kau fokus satu topik. Contoh tech, parenting, skincare. Bila orang nampak channel kau, dia terus faham, oh ni channel barang Shopee je. Atau channel tips belajar je. Bukan campur semua benda. Bila niche fokus, brand lebih yakin untuk collab. View konsisten. Tak semestinya juta view. Tapi view kau stabil. Kalau kau upload, mesti ada 1000 ke atas dalam 48 jam. Itu tandanya YouTube suka dan audience pun ada. Ini bagi signal dekat brand yang konten kau reliable. Engagement okey. Maksudnya orang komen, like dan tonton lebih dari satu video kau. Kadang ada video dapat 3000 view tapi 3 komen je. Tapi kalau video dapat 1000 view tapi 100 komen, itu strong. Brand suka channel yang ada community, bukan sekadar penonton lalu. Akhir sekali, jalan mana paling sesuai untuk kau? Kalau kau baru mula, aku sarankan affiliate dulu. Tak perlu tunggu cukup syarat, boleh terus test market. Ringkasan, AdSense, ambil masa tapi income pasif. Affiliate boleh mula terus, produk perlukan skill tapi untung besar. Sponsor, tunggu channel stabil tapi bayaran tinggi. YouTube ni bukan pasal siapa paling cantik atau suara sedap, tapi siapa paling konsisten dan faham cara main dia. Benda paling mahal dalam dunia content creation, bukan kamera, tapi disiplin. Recap ringkas. So sebelum kita habis, jom kita recap sikit 4 jalan buat duit dari YouTube. Jalan 1, AdSense. Bila cukup 1000 subs plus 4000 jam tontonan, video kau mula hasilkan income dari iklan. Jalan 2, affiliate marketing. Letak link barang, orang beli, kau dapat komisen. Tak perlu tunggu cukup syarat pun. Jalan 3, jual produk sendiri, buat ebook, template, kelas dan jual terus kepada audience yang minat. Jalan 4, sponsorship. Bila brand nampak value channel kau, mereka akan datang sendiri. Tak perlu guna semua jalan sekali. Pick satu yang kau boleh mula dulu. Yang penting kau mula. Q&A, soalan yang selalu orang tanya. Kalau saya tak reti edit video, boleh ke mula? Boleh bro. Guna CapCut, VN atau Pictory. Sekarang semua benda ada tutorial. Start basic, improve kemudian. Aku ada letak link affiliate untuk Pictory dan CapCut kat bawah. Kau boleh try free version dulu. Sekarang semua benda ada tutorial. Start basic, improve kemudian. Kena tunjuk muka ke? Tak semestinya. Boleh buat channel tanpa muka guna footage percuma plus suara AI. Ramai dah buat dan berjaya. Berapa lama boleh nampak hasil? Kalau konsisten, biasanya 3 ke 6 bulan. Tapi ada juga yang cepat bila konten kena dengan orang. View sikit boleh buat duit ke? Yes, sebab income bukan dari view je, tapi dari link affiliate, produk digital dan sponsor. So, kau pilih jalan mana? Komen team affiliate, team produk atau yang kau paling yakin. Jangan lupa subscribe dan turn on noti. Next episode, aku tunjuk step by step cara buat video YouTube tanpa tunjuk muka. Semua tools yang aku mention macam 11 Labs, Pictory, Canva Pro, Involve Asia, aku dah letak link kat description. Kau boleh explore satu-satu, ikut mana yang kau nak mula. Jumpa lagi next video.